Wa in tuqimahu kasartahu. Kalau kamu lawan keras sangat, kamu akan patah. Kalau kamu biarkan, semakin bengkok. Betul lah perangai orang perempuan ngikut tulang yang bengkok. Daripada dulu sampai sekarang memang dia banyak belok. Kalau lock ke dia, botok kepala kita. Kalau kita lawan, susah basuh pula. Betul tak? Gitu. Lepas tu Nabi pesan, jadi benar daripada tulang yang bengkok. Dia ni kata dia buka kamus. Umpama dalam kamus Lisanul Arab, dia kata tulang yang sebelah rusuk yang paling belok. Nah, dia tu sendiri makna tulang rusuk. Nah, a'la tu yang paling atas, belok sekali. Batu perempuan dia banyak belok. Mana orang perempuan ni gini, jangan kita lawan belaka kendak dia, jangan turut belaka. Kalau kata dia nak beli gelang, nak beli subang, nak beli rata, nak, kita belilah. Tapi janganlah hak macam dia nak belaka tu. Dia nak hak 15 amah, kita beli hak sama setengah. Dia nak subang hak 15 gram, kita beli hak 2 gram dah. Nah, dia gitu. Kalau turut ke dia, botok pada kita. Sungguh, dia tak berhenti. Perempuan ni tak berhenti. Kalau dia kata ni bang, ni gelang ni hak Allah kan ni, lepas ni tak mau minta nawau. Dia gitu. Kalau kita percaya pada. Tapi bukan apa mari mana ni. Hak tak mari. Dia gitu. Dia kena beli attack. Janganlah kosong tekuk dia. Jari dia tak ada manis. Nah, janganlah kata dia tak ada tekuk, tak ada benda, kaki tak ada benda, mesti ada attack. Perhiasan tubuh we ada attack. Baru dia seronok. Nah, dia gitu. Dia berahi. Nah, bagian-bagian beli-beli dia berahi. Batu kalau boleh lah pergi beli, jangan bawa orang puang. Kalau boleh lah. Nah, tinggal bola kereta kuci. Bukalah cermin sikit biar masuk angin. Mampu geram dulu dalam tu. Nah, kalau bawa dengan dia berat nanang. Kalau suruh dia tolak troli masuk supermarket, mampu 400. Dia bakal ubuh je, puak. Muka betul lelaki berjalur tengok. Sekali ambil berbok Allah 14 riyal. Berbok 29%, menengung untuk lelaki. Dah mana bang menengung itu? Dah jangan tolak. Jadi benar daripada tulang yang busuk, yang bengkok. Kemudian orang perempuan semayang di belakang tabir, tak nampak tu imam dan makmum laki-laki. Guana hukum. Hukumnya dia gini. Dia bukan wajib nampak, dia wajib mengetahui pergerakan imam. Itulah syarat sah mengikut imam. Mesti tahu pergerakan. Kadang-kadang dengan nampak, dia buka lasin nampak sah yang belakang. Sah. Walaupun dia tu telinga dia pekak, tapi nampak. Kadang-kadang tak nampak ada dinding, tapi dengar Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, tak nampak, sah juga ikut. Dan yang tak sah, nampak pun tidak, dengar pun tidak, pakai anggar. Imam dia buat benda ni ya. Tu tak sah ikut. Faham? Dia gitu. Saya mewakili kawan saya ingin bertanya Ustaz tentang zakat pendapatan. Adakah ia benar-benar wajib ataupun tidak? Sebab semasa sekolah dulu dalam mata pelajaran pengetahuan agama Islam tidak dipelajari tentang zakat pendapatan, melainkan zakat fitrah, zakat tanaman, ternakan, emas dan perak serta simpanan. Tolong jelaskan. Jelas sama-sama dalam masalah ni. Dalam pendapat jumhur ulama termasuk mazhab kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidak ada kewajipan membayar zakat pendapatan. Kita kerja, kita dapat gaji sebulan, buat 2,000 dah kena zakat mana boleh. Yang adanya zakat simpanan. Tetapi satu kaul daripada mazhab Maliki kalau tak silap. Jawapan ini telah dipatuakan oleh bekas mufti negeri Terengganu. Pada zaman pemerintahan PAS hari itu, tak silap tahun 2001 jawab dah. Ambil daripada satu kaul daripada mazhab Maliki, buat mari ke negara kita kaul ni perkenakan zakat pendapatan. Baik, hukumnya pada asal pandangan jumhur ulama dan fatwa ulama-ulama mazhab Syafi'i tidak diwajibkan kena bayar zakat pendapatan. Baik, itu asal tak kena bayar. Tetapi apabila kita bayar zakat pendapatan, yang ambil daripada mazhab lain ni,
maka kita tak wajib lagi bayar income tax, maka sebaiknya kita pilih bayar zakat pendapatan. Kerana zakat pendapatan tak diberi kepada orang-orang yang Islam. Nampak? Dia gitu. Adapun income tax beri pada semua orang. Jadi ada pilihan. Gitulah jawapan dia. Saya ingin bertanya tentang perceraian. Adakah saya bersalah jika telah memberitahu perkara sebenar tentang sepasang suami isteri yang baru bercerai pada rakan-rakan saya yang keliru tanpa memberitahu sebab bercerainya pasangan itu? Si suami baru saja meninggal setelah beberapa bulan bercerai. Saya ingin bertanya tentang perceraian. Adakah saya bersalah jika telah memberitahu perkara sebenar tentang sepasang suami isteri yang baru bercerai pada rakan-rakan saya yang keliru tanpa memberitahu sebab bercerainya pasangan itu? Si suami baru saja meninggal setelah beberapa bulan bercerai. Dia beritahu kau orang pasangan ini telah bercerai. Tak ada masalah kalau sahih sungguh. Dia orang dah bercerai, kita khabar bercerai, baru tak boleh. Orang ni di pasangan ni telah bercerai, orang tak tahu, kita pergi khabar orang ni telah bercerai. Kerana bila belah bercerai, maka kadang-kadang boleh mengelakkan daripada fitnah. Orang ingat tak cerai lagi. Yang nikah pun kena khabar nikah. Jangan nikah tak khabar orang. Orang ingat tak nikah. Cerai pun khabarlah sebaik-baiknya. Cuma biasanya kalau nikah ni orang panggil orang makan, orang cerai tak panggil orang makan. Kerana makan korang ni tanda gembira hati. Lepas tu setengah daripada tujuan kita beri makan korang, macam peristiwa perkahwinan, akad nikah dan sebagainya, tanda gembira. Faham? Tanda gembira. Kerana manusia ni bila gembira, dia kena beri makan. Bila seronok nak makan, bila mendapat kejayaan dalam peperiksaan nak makan, nak jamu, nak apa. Ni jadi fitrah manusia. Pada buat kerana susah hati. Mari belaka Malaysia tu, kenduri besar rumah kita berapa? Kenduri mana tak? Kenduri cerai. Pelik tu. Faham tak? Kenduri cerai. Balik dari Mekah pakai kopiah selendang pula ketika semayang, serban tak pakai, malu kot. Kadang-kadang selendang atas bau. Ini semua masuk kategori ikut sunnah ke? Baik. Nabi SAW sebagaimana yang tersebut di dalam sirah, bahawasanya Nabi kadang-kadang memakai kopiah, kadang-kadang memakai serban, dan kadang-kadang memakai serban di atas kopiah, dan ada kalanya membawa selendang. Maka ketiga-tiga ni memang dah sunnah Nabi SAW. Pakai selendang. Kadang pakai kopiah, kadang pakai serban, kadang Nabi pakai piah saja, kadang Nabi pakai serban saja, dan kadang-kadang Nabi lilitkan serban itu di atas kopiah. Inilah amalan Rasulullah SAW ketika hadir orang ramai, ketika berserangan seperti yang diceritakan oleh para isteri, ketika sedang iktikaf dalam peperangan biasanya memakai serban, dan ada peperangan ketika bertempur Nabi buang serban, Nabi pakai topi besi. Nampak? Jadi tak sabalah lah, kes ni banyak dah ni main kain-kain selendang ni. Tak sabalah lah, pakailah molek kain selendang, tak ada masalah. Biarlah orang kata bid'ah ke apa pun tak usah pakailah tu. Hak bid'ah ni hak hak rambut celup kuning separuh, hijau separuh. Macam gebaiwak riang kepala. Tu baru kita nak tupang susah. Ni susah orang pakai serban, dak pakai serban. Kita pakai serban, orang pakai piah saja dah susah. Kita pakai piah, dak pakai serban, jangan kutuk pakai serban. Jangan sombong sudah. Jangan sombong. Pakai serban comel dengan jubah tapi sombong, maksud neraka. Pakai seluar libas 501 dengan jaket kulit tapi tawaduk, rendah diri, rasa khusyuk kepada Allah, masuk surga. Betul tak? Gitu dah, tak apa.